Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini lembu-lembu korban kami ya, bulat-bulat lagi. Ada masih lagi berbaki 30 ekor. 30 ekor ya. Yang ni contoh ni itu berharga 6,000. Ni berharga 5,500. Ni berharga 6,000. Okey. Ni berharga 5,500. Ni 5,500. Yang soul ya, ini yang saya cakap ni yang soul. Dan masih lagi ada yang masih lagi ada kosong lagi ya, bukan 30 ekor. Tuan-tuan dan puan-puan, korban ni untuk mazhab Syafi'i memang sunat muakkad, sunat yang dituntut. Dan yang inilah tanda syukur kita, rezeki yang Allah bagi kepada kita, kebahagiaan yang Allah bagi pada kita. Kemudian Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita bernafas. Lepas Covid kita masih hidup lagi, Allah bagi peluang kita hidup lagi. Tanda kesyukuran tu Allah test kita, uji kita. Untuk waktu korban, waktu raya haji, kita tak dapat masuk dalam list pergi haji, tapi kita boleh masukkan diri kita dalam ibadah yang bersesuaian, bertepatan waktu masa haji, iaitu kita berkorban. Sama ada kita berkorban dengan kambing ataupun kita berkorban dengan lembu. Dan lembu kelebihannya kita boleh kongsi 7 ekor. 7 ekor. Tuan-tuan, kalau kita ada keluarga yang besar, ada anak-anak, ada cucu-cucu, elok ambil seekor. Seekor. Kalau kita tak ada juga keupayaan, kita ambil satu bahagian. Masukkan satu nama dan kita niatkan untuk satu keluarga. Ini antara benda yang kita boleh niatkan dan kita boleh azamkan setiap tahun kita buat. Ini antara benda yang Allah minta kita sangat-sangat. Sunat muakkad Sunat muakkad. Sunat muakkad. Ini yang kita dituntut betul-betul. Bukan sebab saya nak jual lembu saya, tidak. Tapi kita nak berkongsi ilmu dan apa yang kita tahu kita sharekan. Share dengan tuan-tuan dan puan-puan ya. Lembu syarat untuk korban mesti yang cukup umur 2 tahun ke atas. Iaitu kita ikut tahun hijrah, 2 tahun hijrah ya. Dan nombor 2, sempurna sifat dan juga tidak cacat ya. Dan dia tidak ada penyakit. Kami memberi satu penjagaan yang sempurna, sesempurna yang boleh kepada lembu-lembu dengan bagi makanan yang halal, makanan yang cukup protein dia, dan peningkatan berat badan dia sehari lebih kurang sekilo ke atas. Alhamdulillah. Semua lembu-lembu korban yang kami ambil asalnya kurus-kurus. Mungkin tuan-tuan boleh tengok pada 1 Ramadan. Lembu korban yang kami masuk waktu 1 Ramadan, 1 Mac. Tapi Alhamdulillah sekarang ni badan semua bulat-bulat. Semua bulat-bulat. Daging insya-Allah. Kalau yang berharga 5,500 dapat 80 ke 90 kilo. Kalau 6,000 atas 100-110 kilo daging. Insya-Allah. Dan berat daging adalah 1/3 pada berat badan. Kalau beratnya daging 100 kilo berbanding berat hidupnya 300 kilo. Itu nak beri info dengan tuan-tuan dan puan-puan ya. Kami berada di Kuala Selangor. Berada di Kuala Selangor. Wei saja MJ Fatuna Sdn Bhd ataupun boleh hubungi saya. Ada dalam bio ataupun dalam hashtag nombor telefon saya. Disediakan untuk tuan-tuan. Ada 30 ekor lagi tuan-tuan. 30 ekor lagi untuk dipinang. Untuk dipinang oleh tuan-tuan. Kita ada lebih kurang 20 hari sebelum korban. Okey. Moga ibadah korban kita diterima oleh Allah. Ini cantik ni. Ini ada satu makcik ni, Puan Juliana, berharga RM6,000. Ni RM6,000. Cantik lembu dia. Alhamdulillah. Okey. Untuk korban kali ni dan tahun yang seterusnya, Coach Anas akan menguruskannya. Ni Coach Anas. Okey. Apa-apa boleh hubungi dengan Coach Anas. Nanti saya letakkan nombor telefon dia. Okey. Ini antara penerus legasi kita. Alhamdulillah. Syukur padamu ya Allah, ada penerus legasi kami. Assalamualaikum, selamat berkorban, selamat Hari Raya Adi Adha.